Gereja Kristian awal menghadapi pelbagai kumpulan yang mendakwa memiliki pengetahuan rahsia atau wawasan istimewa tentang perkara-perkara rohani. Salah satu kumpulan tersebut ialah Gnostik, yang namanya berasal daripada perkataan Yunani gnosis, yang bermaksud pengetahuan. Mereka percaya bahawa mereka memiliki kebenaran tersembunyi tentang Tuhan, keselamatan, dan alam semesta, yang kononnya tidak dapat diakses oleh orang percaya biasa. Namun, ajaran mereka jauh menyimpang daripada Injil Yesus Kristus. Gnostik mengajarkan bahawa dunia material secara adalah asasnya jahat, dan bahawa keselamatan diperoleh melalui penguasaan pengetahuan rahsia, yang kononnya boleh membebaskan jiwa daripada dunia fizikal. Ini bertentangan dengan kitab suci, yang menyatakan bahawa Tuhan menciptakan dunia material dan menyatakannya sebagai sangat baik dalam Kejadian 1 ayat 31. Kebencian mereka terhadap dunia fizikal juga menyebabkan mereka menolak inkarnasi jasmani Yesus Kristus, yang merupakan penolakan langsung terhadap doktrin Kristian yang paling penting. Rasul Yohanes memberi amaran terhadap ajaran seperti ini dalam 1 Yohanes 4, ayat 2 sehingga 3. Dengan ini kamu mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengakui bahawa Yesus Kristus telah datang dalam daging berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Gnostik menolak kebenaran ini, dan dengan melakukannya, mereka menolak asas utama keselamatan, iaitu kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih, yang menginginkan kebenarannya diketahui oleh semua orang. Yesus sendiri menyatakan dalam Yohanes 18 ayat 20, "Aku berkata terus terang kepada dunia." Dia bersukacita dalam mendedahkan kebenaran tentang kerajaan Allah kepada mereka yang rendah hati dengan berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, kerana Engkau menyembunyikan perkara-perkara ini daripada orang bijaksana dan pandai, dan menyatakannya kepada kanak-kanak kecil." Matius 11, ayat 25. Keterbukaan ini mencerminkan hati Tuhan. Firman-Nya tidak tersembunyi, tetapi diberikan secara bebas kepada semua yang mencarinya. Injil adalah mesej untuk semua orang, bukan hanya untuk sekumpulan elit sahaja. Paulus memberi amaran kepada Timotius tentang guru-guru palsu seperti ini, menggambarkan mereka sebagai selalu belajar tetapi tidak pernah dapat memahami kebenaran. 2 Timotius 3, ayat 7. Dengan meletakkan harapan mereka pada pengetahuan rahsia, Gnostik jatuh ke dalam kesombongan, menyangka bahawa mereka boleh menyelamatkan diri melalui kebijaksanaan mereka, bukannya melalui iman kepada Kristus. Yesus memberi amaran tentang akibat mereka yang menolak kebenaran. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan memusnahkan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dengan melimpah. Yohanes 10, ayat 10. Jalan Gnostik membawa kepada kehancuran rohani kerana ia dibina di atas kebohongan, bukannya kebenaran Injil yang memberi kehidupan. Alkitab berkali-kali menekankan bahawa undangan Tuhan kepada keselamatan adalah untuk semua orang yang percaya. Kerana kasih karunia Allah telah nyata, yang membawa keselamatan kepada semua orang. Titus 2, ayat 11. Tidak ada kunci tersembunyi, tiada kod rahsia, hanya iman kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 1, ayat 6. Gnostik menjadi peringatan bagi kita hari ini. Mana-mana ajaran yang mendakwa memiliki pengetahuan rahsia atau menafikan kebenaran kitab suci, membawa kepada kehancuran. Tuhan dalam kasih dan rahmat-Nya telah menyatakan rancangan keselamatannya secara terbuka melalui Yesus Kristus dan firman-Nya. Injil tidak tersembunyi. Ia diwartakan hingga ke hujung bumi supaya semua orang dapat menemukan hidup di dalam Dia. Jom tonton video ni untuk kenali siapa Yesus dengan lebih dekat. Dan kalau anda rasa video ini menarik, jangan lupa subscribe supaya anda tak terlepas video terbaru dari kami.